Ramai sangat runners sibuk minum air tapi dia tak sedar. Benda ni boleh buat badan kita tiba-tiba rasa lemah, cramp, malah kita boleh rasa pening semasa kita berlari. Kalau nak tahu, jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, mudah cramp otot. Bila kita berpeluh, bukan sekadar air saja yang keluar. Garam dan juga sodium pun turut hilang. Bila sodium terlalu rendah, otot kita mudah rasa kejang atau cramp. Yang kedua, prestasi larian kita mula merudum. Walaupun tenaga kita masih ada, badan kita akan rasa berat, pace makin perlahan dan kita akan rasa cepat penat disebabkan keseimbangan elektrolit dah terganggu. Yang ketiga, risiko sakit kepala dan pening. Kalau kita buat loran dan cuaca panas, kehilangan sodium yang banyak boleh jadi punca pening loya dan susah kita nak fokus masa kita buat larian. Sebab itulah untuk larian yang lama atau banyak berpeluh, jangan kita fokus pada air sahaja. Pastikan elektrolit dan juga garam dalam badan pun turut diganti. So, korang pernah tak cramp masa berlari? Cuba komen dekat bawah. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, komen dan share kepada rakan-rakan korang. Kalau korang berminat dengan kasut running, korang boleh hadir ke SMT Sport Kuala Terengganu ataupun beli secara online.